Dah boleh tuai guys. Alhamdulillah. Let's go. Nanti saya tunjuk sekali tahu macam mana nak meracun part 2. Sedar tak sedar dari benih hingga tuai kita dah masuk part ke-10 dah guys. Cara nak petik dia mudah je. Kita cari warna merah ataupun separa merah. Kita kepakkan je tangkai dia tu dan tercabut dah. Warna merah ni dah masak. Warna hijau belum masak lagi. Pada episod yang lepas kita dah tunjuk kita dah upgrade kita punya pang racun dan kita ada hos yang panjang. Jadi waktu nak meracun kita kena tarik tau. Untuk nak mengelakkan dia tersangkut pada batang besi tu, jadinya kita letak satu pipe PVC. Kita DIY je. Besi saya potong sekaki, kalau lagi panjang lagi bagus. Lepas tu saya potong sekaki PVC. Kita carilah dekat hardware yang mana terdekat kan. Sebenarnya boleh je beli yang dah siap, ada je jual dekat online tu. Tapi nya saya nak buat sendiri. Kita buat je mana yang ada. Kita buat 3 kaki, jarak dia jauh daripada tiang kita punya fotogasi. Ketuk batang besi tu dan kita masukkan kita punya pipe PVC. Setiap lorong tu kita kena buat tau. Jadi saya ada 17 lorong. Untuk pelindung diri pula kita pakai PPE macam ni dan kita pakai mask berserta Google tau. Satu lagi kita kena pakai sarung tangan dan kasut getah. Ini adalah racun kita nak bancuh dan ini pula racun serbuk untuk kulat. Benda wajib saya akan letak bila nak meracun adalah gam pertanian ataupun sabun pertanian dan kacau pakai PVC kacau tau. Sebelum meracun kita kena buang dulu racun ataupun air yang lama dalam hos tu. Dimulakan dengan bismillah, bolehlah racun slow perlahan-lahan. Yang penting dia kena seragam. Kalau kau nak tahu macam mana nak dapat racun debu macam ni, boleh tengok video sebelum ni tau. Nak meracun ni bukan senang tau. Datangnya dari pengalaman dan kemahiran yang tinggi. Bila habis satu lorong tu, kita akan tarik dan bawa kepada lorong yang seterusnya. Kelebihan racun debu ni, dia akan kena keseluruhan pokok tu. Atas dan bawah daun pun kena. Tambah pula dengan sabun pertanian tu tadi. Serangga ni dia ada wax. Sama juga dengan pokok. Dia ada lilin dia. Siapa nak part seterusnya, cuba komen dekat bawah. Part apa yang korang nak saya ulas lebih detail. Bye bye. Assalamualaikum.